Baik, untuk kita nak mulakan, untuk kita nak daftar kepada TikTok Shop kita, so apa yang kita nak kena lakukan adalah kita download yang namanya Seller Center. Setelah kita download Seller Center, so kita klik sahaja kepada sini dan kita terus continue with TikTok. Alright, kita continue with TikTok. So dia akan tanya confirm or not, so kita confirm sahaja. So dari sini nanti dia akan minta kita verification. Two step verification ni lah dia akan minta. So macam saya dah ada dan saya terus login sahaja. Alright. So ini contoh kepada sesiapa yang telah ada. Alright, yang telah ada Alright. So jadi apa yang saya buat sekarang ni ini untuk yang dah ada. So, jadi apa yang saya lakukan adalah sekarang saya akan log out dahulu. Saya akan log out dahulu. Setelah saya log out, setelah itu saya akan pergi kepada untuk login pula untuk yang lain. Okay, so jadi saya log out. Okay. So, jadi apa yang saya nak lakukan adalah saya nak pergi pula untuk yang lain. Okay, so yang lain. Saya tukar dahulu dekat sini, saya pergi kepada yang lain. Alright, dan saya cuba login untuk yang lain pula. Okay, alright. So, apa yang saya buat adalah sama juga, saya masuk balik ke dalam Seller Center, saya continue dan saya pergi kepada TikTok. Alright. So dekat sini dia minta email. Dia minta email saya yang sebelumnya. So contoh saya letaklah email saya yang sebelumnya. Okay, dan anda juga boleh masukkan email anda yang anda belum daftar lagi. Alright, tetapi anda dah ada TikTok dekat dalam apps. Okey, so setelah anda dah letakkan anda punya email, anda punya password dan dia minta anda verify menggunakan email anda dan dekat sini dia akan minta anda klik kepada start selling. So jadi saya klik pada confirm dekat sini dan dia minta saya daftar. Okey, dia minta saya daftar. So apa yang kita kena buat kat sini adalah kita nak pergi daftar dahulu, approval dan set up your shop. So kita klik kepada bahagian get started. Dekat sini anda letakkan nama shop anda dahulu. Contoh saya letak ABCD shop. Contoh. Okey. Saya klik done dan saya klik kepada bahagian next. Seterusnya, dia tanya primary product. So kita boleh letak apa sahaja yang anda rasa sesuai dan saya klik pada bahagian next. Dan dia tanya pula kepada saya sekarang adalah ini adalah untuk individu, sole proprietor ataupun corporate. Alright, so sekarang ni saya nak bagi tahu pada anda apakah perbezaan dia. Kalau individu dia menggunakan IC. Kalau sole proprietor ni dia menggunakan SSM anda tetapi yang anda daftar atas nama anda. Kalau corporate adalah yang berdaftar atas nama company, biasanya Sdn Bhd lah. So jadi untuk memudahkan anda, kita menggunakan nama individu. Untuk information anda, satu IC, satu kedai yang boleh dibuka. Alright. Tetapi untuk sole proprietor ni, so anda boleh buka sehingga 5 tak silap saya. Alright. So anda klik kepada bahagian next. So dia akan tanya anda region anda. So anda klik pada Peninsula Malaysia. Dia akan tanya anda My Card. So kita klik pada My Card ataupun My PR. And then lepas tu anda upload anda punya IC dekat sini. Pastikan anda follow sampel ini. Alright. Okay. Okay, kejap. Okay, alright. Okay, sebentar. And then lepas anda dah letakkan yang ini, so dia akan tanya anda nationality dan anda klik kepada bahagian next. Okay, contohlah dekat sini saya letak secara saya letak yang tidak betul kat sini supaya demo sahaja untuk anda boleh melihat bagaimana proses dia. So jadi nanti anda boleh letakkan yang betul anda boleh letakkan yang betul lah. Alright, ini untuk saya nak tunjukkan pada anda.
And then lepas tu dia minta untuk verify. Select how to verify your identity. You will need to compare the facial scan. So anda klik kepada facial. So dia akan minta anda verify now. Okay, so di mana dekat sini dia akan minta anda buat face verification. Alright. So jadi continue and then allow dan juga begini. So jadi kita kena get closer lah. Kena pergi dia minta rapatkan dan yang lain-lain. So dia akan minta macam ni lah lebih kurang. So jadi saya try get closer lagi. So jadi dia rasa okey ataupun tidak. Contohnya anda klik pada next, dah selesai dekat situ. Okey. So contohnya begitulah kalau dia dah dapat buat ni. Dan kalau okey semuanya, dan kalau okey semuanya, dia akan minta anda isikan nama lengkap anda, tarikh lahir anda, bila tarikh lahir anda, and then dekat mana address anda, nationality, dan klik pada next. Setelah itu anda boleh follow step tu sehingga kena submit. So biasanya dia akan ambil masa daripada 1 jam hingga ke 24 jam. So nanti dia akan email anda sekiranya anda telah berjaya. Okay. Alright. So yang ini saya tak boleh tunjukkan lebih lanjut sebab memang dia sekali saja. Bila dah daftar tak boleh daftar lagi. So jadi saya hanya tunjukkan contoh pada anda dan setelah itu anda boleh pergi kepada next lagi. Alright. So lepas ni kita akan jumpa dengan interface bagaimana TikTok Shop anda.